Okay guys, so jangan lupa konten saya pukul 2, tepat jam 2 ini guys. Sebab apa? Konten ni memang menarik. Saya selaku orang yang merupakan seorang alien yang datang ke bumi, mana ada kerja, tiada kerja, tiada kawan. So di suatu hari saya berjalan-jalan, kemudian terjumpa sekali lagi bersama dengan Miss Dear Perfect. Kemudian secara rupa-rupanya dia adalah bos. Kemudian dia bos, lepas tu dalam office dia tu ramai pekerja, ramai ni. So bila ramai pekerja apa semua akan jadi kawan saya. And then Fae pun offer saya untuk kerja bersama dengan mereka, kerja bersama dengan Fae tu. Bila dia offer saya kerja, saya berkenalan lah dengan staff-staff dia semua. Pelbagai karenah-karenah dan siapakah sebenarnya yang saya jumpa? Kamu boleh pergi tengok. Saya jumpa siapa? Ada Kekanda, Asnura, Kekanda pula, Karina, Asnura. Lepas tu saya ada bawa juga Damira, Daus Baco. Siapa lagi ada dalam konten saya? Kamu pergi tengoklah. Ada Malkona. Jadi kepada tentera-tentera semuanya, boleh pergi check it out dekat YT AI Heri Azrul. Sekejap saja lagi Lokman pun ada dengan Amri. Lokman dengan Amri pun ada dalam konten saya ni. Dia punya preview saya sudah post dekat story. Kamu boleh pergi tengok trailer ataupun preview dia. Ku yang lama di sini. Dalam kereta kayu. Yes baby, dalam kereta baby. I dalam kereta ni yo. You stay sini sekejap ya. Nanti nanti we talk about it. Because now I'm driving. So later on 2 PM you watch my video at YT Heri Azrul ya. 2 PM, yes 2 PM. Let me focus first ya. Apa-apa pun komen saja, komen, tap screen dulu apa semua. Mana yang mau bagi gift tu, kongsi rezeki boleh. Kongsi rezeki dulu. Tiada masalah. Kamu boleh kongsi rezeki. Sangat dialu-alukan kalau kamu mau kongsi rezeki. Jangan lupa juga untuk support dekat Gempak Most Wanted Award. Saya dengan Irfan akan ada di sana, tapi tidak tercalon lah, cuma dijemput datang saja. Jadi saja mau kasi rancak-rancak di ruangan komen, di live. Kamu boleh tengok secara live nanti Gempak Most Wanted Award sebagai tetamu saja. Tak, kita tak calon bah, bukan kita ni artis, bukan kita di selebriti, orang biasa saja. Jadi dijemput untuk tengok saja. Tapi alhamdulillah, thank you so much Astro, sebab nampak kewujudan AI team terutama sekali, nampak juga kewujudan saya. So dia boleh bawa +1, jadi saya bawa Irfan lah untuk shoot konten saya juga satu kali. Kami sambil tu saya dengan Irfan kami akan buat bro vlog lah. Macam mana mau masuk nih? Oh, sebelah sini ya. Oh, sini. Kita boleh parking lah sini. Okey. Sekarang jam
Dah sampai ke dah. Okay guys, so jangan lupa pergi tengok konten saya jam 2. Sekejap saja lagi saya pause. Sekarang saya berada Sekarang saya berada di lokasi rahsia. Kamu tak boleh tahu. Yang kamu harus tahu, saya post konten jam 2. Sekejap saja lagi. Jam 2 tengah hari ni premier guys. Kamu boleh pergi serbu jam 2. Lagi 11 minit. Betul, lagi 11 minit guys. Lepas 11 minit tu kamu boleh pergi serbu lah. Kalau YT saya 10 minit lagi. Bila nak rilis lagu mana ada? Wah, ada ke lagu mana ada? Makanan nanti Aduh, gatal. Tapi lambat lagi tu. Lambat lagi. Tak rosak tu. Minum mata. Kat situ je lah kalau gitu. Mesti nak shoot konten. Betul lah. Tak adalah. Ini adalah hari cuti guys. Mana ada shoot. Hari cuti. Inilah aktiviti saya sebenarnya. Kalau kamu mau tahu, waktu cuti saya selalu berkebun untuk cari rezeki lebih. And then malam ni kita orang akan ada dekat Gempa Most Wanted untuk angkat-angkat meja, susun-susun kerusi. Kami part time. Jadi kalau ada terselip muka kami di live tu nanti, kamu komen Kami yang hidangkan air kepada ni VVIP. Jadi juru kamera. Part time. Kami part time. Jangan kamu lupa support. So jangan lupa juga untuk tengok konten YT saya. Tepat pukul 2. Pada Ferry hari ni episod apa? Episod ketiga sudah. Wah, episod ketiga Abang Alien Berkawan. bersama. Oh, dah berkawan dah? Berkawan dengan. Nanti kahwin macam mana? Kawan sampai kahwin macam mana nanti? Adalah nanti Apa jadi anak alien dengan manusia biasa? Apa kuasa kau alien? Kuasa aku. Tengok episod 4, episod 4, episod 5. Episod 4, episod 5 start sudah kuasa. Oh my god. Woi guys. Good news guys. Ada Harry. Serbu YT betul. Aku tengah live ni. Apa bantu? Dan kacau, aku tengah promote konten ni. Okey. Dua-dua hitam juga. Abang alien. Dua hitam juga. Mantap. Pakcik buat apa? Pakcik cari duit lebih. Sikit lagi guys, dalam 8 minit lagi. Tapi saya tak boleh kasih tengok kamu suasana sini. Masa mana tutup? Masa ada motor. Nanti kamu tahulah keadaan kami di sini. Kejap, saya cari tempat dulu. Waalaikumsalam. Kobun. Kita orang cari duit lebih. Pergi tangkap pacat. So, apa-apa pun, jangan lupa untuk tengok YT saya. Sekejap lagi guys. Lambat Aisyah. That's beautiful. Tapi a bit dia. Sebab konten bersihkan tas. Dah pula. Cara bersihkan sungai macam mana? Jaring. Betul, pakai jaring. Jadi sungai yang mengalir tu sampah dia sangkut, kumpul. Ada side kita buat ni, lepas tu kita main yang Wayar apa ni? Rumah. Oh, wayar rumah. Elektrik kan? Noah bagi tahu dia orang aku post konten pukul 2. orang lain beritahu. Noah kan sekarang on top. Okey, Kang. Pukul 2. Tepat. Sekarang berapa? 1.53. 1.53. Sikit lagi. Mai dekat, mai rapat. Pukul 2.
Itu bazar, itu bazar. Rapat bang, mai dekat, mai rapat, pukul 2. Belikan nggak? Belikan. Bazar. RM35, RM35. Mai rapat, sikit lagi, abang akak. RM35. Pukul 2. Berapa minit lagi? 6 minit lagi. Pukul 2, abang akak. Premier apa? Premier. Ha. 3.5 tidur pukul 2. Pukul 2 guys. Oh, salah. Pukul 2. Abang-abang dan kakak-kakak, acik-acik. Yes, betul. Benar sekali. Pukul 2. Kau biasa post kat tadi. Pukul 2 kita akan post. Jom. 5 minit lagi. Dia pinjam kunci. Ada apa kah? Amri. Pukul 2 tepat kita akan post guys. Stay tune. Stay ke baru. Aduh mama ini mana anda yang baru. Ada Iman ke kat situ? Tak ada. Ada Irfan, Amri, Kanda, Syami, Nuah. Pukul 2, 4 minit lagi. Pukul 2. Oh, tapi muka kau dah clean dah sekarang semenjak jual produk muka ni. Alhamdulillah. Adalah sikit. Dah macam Fata bermatah. Ya ke? Macam tipu je. Mana ada? Ya, betul guys, jam 2. Sikit lagi. Lagi 4 minit lagi. Kamu pergi tengok YT saya, sudah ada ke dia punya tulisan Premier tu? Boleh tolong cek kah siapa-siapa? Beberapa orang boleh tolong cek kah ada sudahkah dia tulisan Premier dekat YT? Adakah? Ada. Okey, ngam. Alright, so bila sudah ada tu maknanya dia memang akan terpost mengikut waktu yang ditetapkan, iaitu pukul 2. Sekarang 1.57 lagi 3 minit dia akan auto terpost. Jadi saya harap kamu boleh pergi serbu, standby dekat YT tu. Kamu boleh komen and please jangan skip guys. Memang tak boleh skip pun, tapi selepas premier pun kamu boleh tengok lagi. Mana tahu mau tengok lagi satu kali, boleh tengok satu kali lagi, tapi jangan skip. Lagi-lagi kalau ada iklan, jangan skip iklan. Kalau kamu tekan dekat YT sekarang, dia akan keluar iklan dulu. So bila iklan tu jangan skip, sebab dia masih akan countdown juga. Okay. So lagi dalam 2-3 minit kamu boleh tengok ramai-ramai lah sekejap lagi. Ada. Thank you yang support. Kalau kamu tengok iklan, dia membantu saya dan juga saya punya YT tu naikkan engagement dia. Jadi harap kamu tak skip lah. Sebab kalau kamu skip, dia tak membantu dari segi inilah saya punya engagement dan juga revenue saya sendiri. So saya harap kamu boleh support. Lambat. Siapa? Kau nak record tak? Semua orang tengah busy guys. Tunjuk depan tak boleh. Ayam. Ini limited guys. Duit. Ui, alien kau. Alien ke kau? Aku yang alien, bukan kau. Mana potong? Wah, kat mana? Kencana kami mohon, betul. Kampung luar ke tu? Salah. Kami pergi macam biasa H4S. Pergi hiking. H4S pergi mana? Kamu stay tune. Boleh terapung ni, kau ni lagi. Okay guys, so tinggal 1 minit lagi. Sekarang ni saya berada. Okay guys, so tinggal 1 minit lagi. Jom kita serbu ramai-ramai 1 minit lagi dekat guys. YT AI Heri Azrul. 1 minit lagi guys. 1 minit lagi. 1 minit lagi. Okay, so jom serbu YT AI Heri Azrul sekarang. Assalamualaikum, bye bye.
Jumpa di YT guys. Saya pun akan berada di sana.